Hari ini aku ingin bercerita tentang benda yang kamu orang tengok di video ini. Ini aku. Aku adalah Man. Nama penuhku Mancis. Nama glamourku Lighter. Aku ada di mana-mana saja. Saudara-saudaraku pun banyak di seluruh dunia. Kami ada berbagai-bagai jenis, rupa dan bentuk. Aku ini mempunyai nilai harga sendiri. Semakin aku berada di bandar dengan berbagai bentuk, nilai harga aku berbeza. Semakin bentuk badanku hebat di mata orang, harga aku semakin naik. Jadi, kehidupan aku sentiasa ada bersama dengan orang. Tanpa aku, orang akan gelisah. Sudah payah mencari aku. Aku sentiasa dibawa oleh orang. Kemana saja orang itu pergi, aku sentiasa mendampinginya. Ketika aku diguna, lebih lagi orang yang merokok, aku juga boleh dijadikan sebagai contoh ketika orang-orang berbicara di kedai kopi. Dengan cara itulah mereka boleh meminta rokok kepada rakan mereka. Dan begitu juga aku juga boleh diambil oleh orang lain yang tidak punya Mancis. Dan aku juga boleh jadi pentengkaran kerana aku yang bukan milik dia diambil, dan tuan aku yang jumpai aku agar bertengkar sesama sendiri. Aku juga sentiasa digunakan ketika elektrik kehabisan untuk menyalakan lilin di malam hari. Lilin ataupun pelita. Dan ketika berada di hutan, aku digunakan juga untuk menghidupkan api. Ketika orang pergi memburu dan sebagainya. Inilah aku. Peranan aku sebagai Mancis ini banyak membantu orang. Jadi, bagi para penonton yang menonton video ini, jangan lupa bagikanlah like, share, komen, dan subscribe. Perkongsikanlah cerita ini kepada rakan-rakan anda. Karena tanpa aku, siapalah api. Terima kasih.